Assalamualaikum guys. Welcome to Life of Pim with me. Pim, korang pernah tengok ke orang balik-balik kerja dengan berpakaian, masih berpakaian kerja, balik-balik rumah terus sembang pasal One Piece, terus nampak video pasal One Piece? Tak ada. Aku seorang je. Ada lagu rau je. Kita nak sembang untuk chapter 1172. Macam biasalah review. Aku nak buat 1172 dengan 1173, tapi aku tak rasa sempat sebab dia akan jadi panjang gila. Aku tak nak video panjang-panjang. Aku nak padat, ringkas dan pendek. So kita sembang 1172 je dulu. 1173 tu kita sembang mudah lah. Sebelum kita start, kepada yang baru jumpa channel ni, kepada yang belum subscribe, mohon korang subscribe lah channel ni. Tekan button like, tekan button notification and share lah video ni dekat orang lain. Kalau korang rasa video ni menarik untuk di share kepada orang lain. Tahun ni kita nak target jauh sikit. Kita nak naik view, kita nak naik subscriber kan. Sebab tahun lepas tak aktif, so tahun ni kita nak aktif sikit. So dah jangan masa kita suruh sambung. 1172 ni nothing much lah sebenarnya. Tak banyak pun benda baru yang kita dapat. Sebab yelah kita baru habis 7-8 bulan punya flashback backstory. Dan nak orang kata chapter ni Oda macam nak remind kita balik lah kan, apa yang dah berlaku sebelum ni dekat Elbaf. Kot-kot kita dah lupa. So memang chapter 1172 ni mostly recap, and which is video ni pun sama, aku akan recap juga secara ringkas. Selalunya kita kutuk Holy Knight ni kan, aku memang selalu kutuk Holy Knight. Tapi untuk Elbaf ni aku rasa kita kena puji sikit lah. Sebab 3 orang je dah buat Elbaf ni huru-hara. Kan, the whole giant nation ni huru-hara. And of course lah kan, ada bantuan Imo. Tak ada lah macam 100% 3 orang je dapat kredit kan. Tapi still lah, kredit tetap kena bagi. Walaupun sikit kan, sikit je lah, aku rasa sikit je. Tapi dia still kena bagilah. Sebab whatever they did, trio 3 ni memang berjaya huru-hara kan Elbaf. So untuk recap ni, Oda gunakan Gaban. So Gaban start cerita lah kan pasal Gunko dengan kelebihan kuasa arrow dia. Lepas tu Gaban cerita pula pasal Somers dengan kelebihan, ya Allah kenapa? Tak ambil atas meja. Sekejap. Alright, sambung balik. So Gaban ceritalah kan, orang kata kuasa Somers ni, kuasa duri-duri dia. And aku suka kat sini ayat yang Gaban cakap dia kenal Somers. Yelah, diorang memang ada pengalaman berlawan sebelum ni. And ini remind balik kita dekat chapter 1148 bulan Mei, bulan 5 tahun lepas. Masa kita first time dapat tengok Somers terkejut beruk kan bila Gaban muncul depan dia. And dia kena bantai Gaban. Which is masa tu kita macam, apa history antara diorang dua ni kan. And then bila sampai ke God Valley pun still tak ada history. Sebab Somers kena bantai dengan relic, bukan Gaban. Rupanya Gaban cerita yang yelah, lepas kejadian God Valley memang Holy Knight ni ada cuba cari Shanks. So diorang banyak kali clash. So kat situlah history di antara Gaban dan juga Somers. So menarik lah benda tu kan, history diorang tu menarik. And then lepas tu Gaban cerita pula pasal Killingham dengan kuasa Nightmare dia. Itu baru problem pertama tau guys. Problem pertama dia trio Holy Knight. Problem kedua, lepas diorang dah naik ke atas, sebab diorang kan daripada Underworld, barulah diorang nampak kuasa sebenar Nightmare Killingham ni, nganga Hajiruddin kan, macam tu. Lepas diorang kata dapat tengok all the monsters lah yang ada dekat Elbaf tu. Sebab yelah, aku tak tahu macam mana explain korang. Banyak kali aku cakap pasal benda ni. Korang imagine kita sekarang ni dekat Pulau Gegasi tau, bukan pulau biasa. And then orang Gegasi ni tengok pula raksasa Gegasi yang saiz dia berkali-kali ganda lagi besar daripada orang. So kalau Giant sendiri panik sebab nampak benda lagi besar daripada orang, ini kan pula kita manusia yang aku rasa level beyond panik lah ni. Kalau realitinya macam kau nampak Giant pun dah macam, oi kan, macam dalam cerita AOT kan, kau tengok Colossal Titan ataupun kau nampak Titan besar ni pun cakap, oi ini kau pula kau nampak benda lagi besar pada Titan kan. Macam kau nampak The Rumbling kan, Eren punya. And then bila diorang kat atas tu, diorang jumpalah Kashi. Si Kashi ni pula ceritalah situasi kat atas ni pula. Seperti captain diorang iaitu Dorian Brogy dah kena rasuk and dah jadi iblis. On the way pula nak pergi bunuh Jarul kan. And bukan diorang dua je, termasuk juga kru-kru lain dah dirasuki setan, semua dah jadi setan lah. And then kat sini juga kita dapat tahu yang si Beyond rupanya adik Rodo, salah seorang budak-budak yang kena hostage tu lah. Sajalah nak share dengan korang, bahasa Scandinavian ni dia bila huruf J ni dia jadi Y. So macam kalau nampak kat sini, ejaan untuk adik Rodo ni BJORN. So kalau bahasa Melayu dia kita sebut macam Bijon macam tu kan. Tapi untuk Scandinavian dia J tu kan jadi Y. So sebab itulah kita panggil dia Beyond, macam tu, Beyond
beyond macam tu. So sama jugalah macam Tuchel, Thor kan, kita tak sebut Mjolnir, aku saja kadang-kadang sebut benda tu sebab benda tu kelakar, tapi sebutan betul dia adalah Mjolnir lah. Macam tu. Sama juga dengan macam monster apa ni, Jormungandr. So dia bukan Jor tapi dia Yor, so jadilah macam Jormungandr. Sebutan betul sajalah, just untuk yang tak tahu kan, kalau korang pelik kenapa aku sebut J tu jadi Y. Sama juga macam Jarul. So aku rasa dia bukanlah Jarul, dia Yarul lah sepatutnya. Sebab tu kadang-kadang aku guna Y, kadang-kadang aku guna J juga. Sebab yelah kita lidah Melayu, so J tu kita dah biasa guna J. So kadang-kadang bila tukar jadi Y tu kita lupa. So panik lah si Rodo ni kan, berlarilah dia nak pergi selamatkan adik dia. And yang ikut sekali adalah Gert dan juga Goldberg. Yang ni kelakar lah, menarik jugalah. Sebab yelah kalau ikutkan awal-awal Elbaf arc ni, kita dapat tengok lah yang Gert ni memang tak suka gila dengan Rodo kan, termasuklah si Goldberg tu kan. Tapi itulah hujung-hujung ni memang kata nampak lah diorang ni walaupun selalu gaduh, tak suka ke benda, diorang tetap ada semangat kawan dan teamwork. Sebab yelah macam mana pun diorang ni memang berkawan dari kecil kan. So menarik lah kat situ, just kalau korang tak perasan lah kan. Ada Kashi juga bagi tahulah yang sekolah dan perpustakaan diorang dah hancur terbakar. Another recap. And berlarilah Sanji ke arah sana sebab nak pergi selamatkan Nami Swan kan. Sanji tu jadi fikir, tapi tak apalah sebab still lah apa kata, itu memang kerja Sanji dulu lagi. Keutamaan utama ni memang Nami dan juga Robin lah kan. Yang lain tu sekali lah nanti kan waktu tu. Dah tunjuk jugalah situasi kru Yonko ni kan, yang Sanji on the way pergi Nami ni, yang masih terikat dengan kuasa gungkur. Dan aku memang kecewa gila dengan Jinbei. So macam tak ada function kat situ kan. Macam come on lah Jinbei, tak sampai bila kita nak tengok Zoro dengan Sanji je function kan. Come on lah Jinbei, do your thing lah kan. Setakat macam Usopp Nami ni aku tak ada expectation sangat lah. Tak kisah sangat lah, diorang memang tak boleh buat apa sebab diorang melemah. Dan Robin pula kena ikat dengan kuasa Somers. So kesian, dan kita tengok sebenarnya lagi sakit kesian Robin Chuan. Dan kita dapat tengok juga rescue team mak-mak Giant macam-macam bawang nak selamatkan anak diorang. Seperti yang kita kenal kat sini, paling obvious Ripley lah. Itu Mak Kolon, bini Gabat. And lepas tu kita nampak budak-budak tu masih terikat, masih ikut lah hero gungkur tu. So itulah dia secara ringkasnya recap current situation dekat Elbaf. Dan bila kita pergi pula ke West Village, this is where the interesting situation berlaku kan. Situasi yang menarik berlaku. Doreen Brogy dah nak sampai dah kan. So orang kampung kat situ macam nak cuba selamatkan Yarul lah kan. Macam Chief kan, selamatkan diri semua benda. Tapi Yarul macam no kan. Walaupun Doreen Brogy yang yang kerasukan iblis ni on the way nak bunuh dia macam no. Tiba masa aku beritahu cerita sebenar kan. Cerita yang dia dah simpan selama 14 tahun. Yalah secara ringkasnya Yarul spill the tea kan. Dia cakap lah yang selama ni Herald bekerjasama dengan kerajaan memang demi kesejahteraan Elbaf, dengan nak rapat lagi dengan negara-negara luar kan, nak ada pertalian kata diplomatik yang bagus. Tapi itulah Herald kena khianat dengan world government kan. Lepas tu Jarul tambah lagi yang dia saksi kejadian yang Herald dengan askar-askar ni semua mati, dia bunuh setan kan. Itulah Jarul cakap Loki tak bersalah kan. Loki sebenarnya cuba untuk balas dendam kan. Sebab tu dia pergi belayar, pergi ke laut semua, dia nak balas dendam kat WG bla bla bla. So secara ringkas ni Jarul macam pusing sikit lah cerita tu. Jarul tak bagi tahu cerita yang sebenar pun. Tapi at least dia buat cara yang nama Herald dengan nama Loki tu at least clear kan. Dia tak tunjuk lah yang Herald ni sebenarnya macam, yelah dia kena khianat je, tapi bukan Herald yang jadi setan ni sebenarnya. And then dia pun tak cerita lah yang Loki terpaksa bunuh Herald kan. Dia just cerita secara kata alah macam tipu sunat lah kan. Sebab yelah kau nak cerita betul-betul kan, orang kampung ni kan nak percaya kan. So dia pusing sikit je, tapi realitinya tetaplah sama je maksud dia kan. Yang dia cakap reason kenapa diorang kena attack lagi sekali ni dengan world government, sebab yelah diorang tak puas hati and nak cuba sekali lagi lah control Elbaf. So itulah Yaru macam bagi speech yang menarik. Dia ajak semua orang untuk ready untuk berperang kan. Kita sekarang ni kita isytihar musuh secara official dengan world government kan. Maka memang naiklah semangat segala askar-askar Giant Elbaf. Member diorang dah lama lemau kan, dah lama tak ada benda-benda perang gaduh-gaduh ni semua. So sekarang naik balik semangat diorang untuk mempertahankan negara kecintaan mereka, negara mereka yang tercinta. Menariknya info baru yang Hajudin cakap kat sini, ada cakap Zoro kan, yang Yarul ni sebenarnya dulu 300 tahun lepas kan dikenali sebagai the strongest man in the sea, which is aku rasa title yang sama dengan
title yang Whitebeard pegang sebelum ni lah kan. So menarik lah benda tu. And then memang gila lah, Usopp memang excited gila sebab inilah apa yang Elbaf yang dia nak. I mean like, bukan Usopp je, semua orang termasuk aku juga, inilah apa yang Elbaf yang kita expect masa kita awal-awal. Yelah, faham je tak jadi isu jugalah yang diorang semua ni dah jadi peace, loving and care semua kan. Tapi still lah, kita datang Elbaf yang kita kenal Elbaf ni selama ni sebagai negara yang warrior kan, yang memang kuat. So yeah, now bila Jarul dah bagi speech tu, memang nak ajak diorang semua masanya untuk tunjuk taring korang, keluarkan balik korang punya savages, semua benda tu demi negara kan. So memang hype gila lah kan. Menarik lah, walaupun ini hanyalah chapter recap, di momen Jarul ni bagi aku memang sangat-sangat hype lah kan. So itulah, bagi aku memang gepak gila. Apa pula pendapat korang? Komen kat bawah. Next video kita sembang satu-satu je 3. Alright, thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, tekan like, tekan share. Bagilah, tunjuklah kat saudara mara korang, buka lah video ni dekat TV korang masa korang, family korang tengah makan. Bagilah ramai-ramai kenal. Inilah dia, P, the storyteller of One Piece. Bapak cringe gila aku buat macam tu. Okay, abaikan yang 14 hujung tu. So jumpa korang di video akan datang. Thank you for watching. Assalamualaikum.